warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kalian semua, sehat? Terima kasih kerana klik video kecil akan jangan lupa like, komen, subscribe. Akhirnya dah start semalam. Cerita ni saya ikut dulu, dia punya drama ni saya tengok sampai habis. Okay. Dan ya, memang banyak derita yang si Alia alami masa episod season pertama tu. Sangat-sangat banyak. Kalau berbayangkan kau tengok mengandung, kau didera, kau diseksa, wish, dengan anak-anak kau dilarang jumpa kau, macam. Dan episod semalam dia dah bagi tahu yang dia sebenarnya dia ada perasaan dia untuk Asri itu sebenarnya dah mati. Jadi kita faham kalau perasaan tu mati, betul. Kita pun kadang-kadang walaupun tak seteruk apa yang si Alia alami, kita pun kadang-kadang merasa macam mati rasa dengan pasangan masing-masing kan. So si Alia bagi tahu dia sebenarnya dah mati rasa dengan si Asri itu. Kita ada perasaan dah hilang. Lebih lagi kalau dia ingat punca kematian anak dia tu adalah suami dia sendiri, aku rasa. Dan bila dia tengok gambar anak dia sedih, dia menangis. Semalam dia pergi kubur anak dia. Macam itulah episod ini kan, episod pertama. Dan barisan-barisan artis, barisan artis yang hari itu pun sama. Ada Umi, ada Ikram, ada Luqman, ada mak bapak si siapa tu? Si Alia masih yang sama. Okey, abang dia, adik dia masih yang sama. Cuma yang baru dalam drama ni adalah PA si Ikram, siapa namanya? Lupa nama PA dia. Dengan si pasangan si Luqman, itu kan tak jadi kahwin dengan si Alia. Pasangan si Luqman, itu pun baru dalam cerita ni. So, masih dalam fasa-fasa untuk mengubati hati, di mana si Alia rasa macam dia dah bagi tahu dah dengan Asril yang sebenarnya dia sangat-sangat dia tak boleh. Si Asril kan heran kenapa si Alia ni, sebab dia dah terima dia semula kan, tapi kenapa dia masih dingin, masih layan tak layan, nak bercakap, nak pandang muka pun tak boleh. So malam tadi episod pertama dia bagi tahulah kalau sebenarnya dia terima hari tu sebab anak-anak. Dia terima hari tu sebab budak-budak. Anak dia terima, tapi dia cakap kita bertipu perasaan kalau sebenarnya hati dia untuk Asri tu dah tak ada, dah mati. Okey, lebih lagi bila dia ingat semua, dia cakap dia boleh memaafkan, boleh, tapi untuk melupakan dan menerima seolah-olah benda tu tak pernah jadi tu agak sukar. Ya, kita faham benda tu, sangat faham. Kadang-kadang kita boleh memaafkan orang, tapi untuk tentulah macam best friend kita bergaduh, kita boleh memaafkan semula, tapi untuk kembali macam dulu yang macam tak ada apa-apa tu, saya tak boleh. Macam itulah Alia. So dia minta ruang untuk pergi dan si Asri bagi, tapi masa dia pergi ke kubur, dia call lah, si Asri call, Alia marah. Dia tak payah call lah, apalah inilah. Lepas tu si Asri kata dia sentiasa doakan dia sihat, apa yang terbaik. Tak payahlah, doakan saya mati je. Kau doakan mati, dilanggar kau bersama. Itulah kau. Jadi si Asri dah betul-betul berubah. Lepas tu dia kata doakan dia supaya dia mati je. Pilih jalan pula dikata macam tu. Kau dia langgar kau. Bersambung. So episod semalam masih macam tu lagi. Cuma ya pelakon-pelakon dia yang dulu tu itu juga. Cuma ada 2 watak tambahan, 3 watak tambahan yang masuk ke dalam drama ni, tapi 2 tu yang baru, yang 1 tu watak ganti je lah, si Asrin. Saya nak react sebenarnya drama ni, tapi masih baru lagi. So masih baru, kita rasa macam masih bosan. Tunggu macam mana adakah episod kali ni akan meledak-meletup pom macam andai itu takdirnya musim kedua, musim pertama. Sebab kadang-kadang kalau yang pertama tu okey, dia dah masuk kedua, ketiga dah mengarut dah. Ramai macam tu. Macam cerita 7 hari ku mencintaimu, yang pertama tu okey lah. Bila masuk kedua, ketiga, dah bosan dah. So mungkin andai itu takdirnya 2 pun akan meledak-meletup tong ke atau macam mana, dan nantikan. Okay, so guys, jumpa malam nanti episod 2 untuk andai itu takdirnya musim kedua, episod 2. Okay.